Ramai murid hafal perbualan asas, tapi bila masuk peperiksaan, masih keliru nak pilih jawapan yang betul. Dalam video ni, saya akan bagi nota dan tips jawab soalan berdasarkan bentuk soalan UPKK. Okey, jom kita tengok soalan ni. Soalan ni berkaitan tentang al-muhadisatul asasiyatu, perbualan asas. Untuk jawab soalan ni, adik-adik perlu tahu dan hafal perbualan asas dalam bahasa Arab. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk muhadisatul asasiyatu, iaitu perbualan asas dalam bahasa Arab. Yang pertama, ucapan salam. Assalamualaikum. Dan jawapannya, Waalaikumsalam. Yang kedua, ucapan selamat datang. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Jawapannya, ahlan bika. Selamat datang juga. Okey, seterusnya, ucapan selamat pagi. Sabahal khair. Jawabnya, Sabahan nur. Selamat pagi. Okey, seterusnya, ucapan waktu petang ataupun malam. Masa al-khair. Jawapannya, Masa an-nur. Selamat petang. Okey, seterusnya bertanya khabar. Kaifa haluka? Apa khabar? Cara jawabnya, Alhamdulillah. Ana bi khair. Maksudnya, Alhamdulillah, saya sihat. Okey, seterusnya meminta izin. Ismahli. Maksudnya, izinkan saya. Jawabnya, Tafaddal. Silakan. Seterusnya, ucapan terima kasih. Syukran. Terima kasih. Cara jawabnya, Afwan. Sama-sama. Okey, seterusnya ucapan perpisahan. Ilal liqa. Jawapannya, Ma'assalamah. Selamat tinggal. Kalau nak lebih banyak nota penting dan tip mudah skor A bahasa Arab UPKK, jangan lupa download checklist bahasa Arab UPKK percuma melalui link di bawah video ini ataupun di ruangan komen. Checklist ni memang sesuai untuk bantu adik-adik ulang kaji dengan lebih mudah. Okey, kita masuk bahagian perkenalkan diri bagi lelaki. Ma ismuka? Siapa nama awak? Ismi Yusuf. Nama saya Yusuf. Ataupun boleh juga letak mana-mana nama lelaki. Kam umuruka? Berapakah umur awak? Jawapannya, Umri sab'a sanawat. Umur saya 7 tahun. Ataupun boleh pilih jawapan yang berkaitan dengan nombor di ruangan jawapan. Seterusnya, Aina taskunu? Di mana awak tinggal? Askunu fi qaryah. Saya tinggal di kampung. Okey, seterusnya bahagian perkenalkan diri untuk perempuan pula. Ma ismuki? Siapa nama awak? Ismi Huda. Nama saya Huda. Ataupun boleh pilih nama-nama yang berkaitan dengan perempuan. Okey, seterusnya, Kam umuruki? Berapakah umur awak? Jawabnya, Umri sab'a sanawat. Okey, seterusnya, Aina taskunina? Di manakah awak tinggal? Askunu fi qaryah. Saya tinggal di kampung. Okey, jom kita tengok semula soalan tadi. Ahlan wa sahlan. Jawapannya, ahlan bika. Okey, untuk memudahkan lagi adik-adik, boleh cari kata kunci bagi setiap perkataan. Tengok semula ahlan wa sahlan. Kata kuncinya adalah ahlan. Bulat pada perkataan ahlan, lepas tu tengok jawapan. Ada tak kata kunci yang sama? Kalau ada, bulatkan. Jadi jawapannya adalah ahlan bika. Okey, seterusnya, assalamu. Ucapan salam. Assalamualaikum. Jawapannya alaikum. Okey, seterusnya, masa al-khair. Bulat pada kata kunci masa. Jawapannya masa an-nur. Soalan seterusnya, sabahal khair. Kata kuncinya sabaha. Bulatkan sabaha dan cari kata kunci yang sama. Jadi jawapannya sabahan nur. Okey, soalan seterusnya, yang ni nak tak nak adik-adik kena hafal bahagian pengenalan diri yang kita belajar tadi. 40, ismuka. Ismuka maksudnya nama awak untuk lelaki. Jadi jawapannya apa? Apa dalam bahasa Arab ialah ma. Okey, seterusnya ismi, nama saya. 40, soalan atas tanya nama lelaki. Jadi jawapan kena nama lelaki. Boleh pilih mana-mana nama lelaki. Contohnya Muhammad. Ismi Muhammad. Soalan seterusnya, kaifa? Maksudnya bagaimana? Jawapannya haluka, keadaan awak. Kaifa haluka? Bagaimana keadaan awak? Kenapa bukan kaifa haluki? Sebab soalan berkaitan lelaki. Haluka untuk lelaki. Haluki untuk perempuan. Okey, soalan seterusnya. 40, bi khair walhamdulillah. Jawapannya ana.
Ana bi khair walhamdulillah. Maksudnya saya baik, alhamdulillah. Jangan lupa download checklist bahasa Arab UPKK percuma melalui link di bawah video ni atau di bahagian komen. Jika rasa video ni membantu, boleh tonton video ni pula untuk belajar dan ulang kaji lagi bahasa Arab UPKK.